Kalau korang jenis tak suka keyboard besar dan tebal, korang boleh tengok keyboard ni. Ini adalah Keychron K3 Max. Antara mechanical keyboard yang paling nipis aku pernah guna. Dan dia datang dengan layout 75%. Yang best dia ada Windows dengan Mac mode yang korang boleh pilih guna switch dekat atas ni. Kalau korang guna Windows, dia ada bagi Windows keycap juga untuk korang tukar. Keyboard ni ada 3 jenis connectivity. Dongle, kabel dan Bluetooth. Untuk Max version dia ada bagi 2.4 GHz receiver. Jadi tak kisahlah korang guna dongle ataupun wire, korang still akan dapat 1000 Hz polling rate. Dan ini kira sesuai jugalah untuk gaming. Keycap dia jenis nipis dan korang akan dapat sekali yang warna oranye untuk escape dan juga enter. Untuk keyboard ni aku ambil yang red switch sebab aku suka yang jenis senyap tapi masih nak mengekalkan clicky feeling tu. Top case dia aluminium tapi bottom case dia plastik. Untuk kaki dia ada 2 level macam yang korang tengok ni. Pendek cerita, kalau korang tengah cari keyboard yang minimalis, nipis dan juga ringan untuk bawa ke mana-mana, tak pun korang nak masukkan dalam setup PC korang, keyboard ni adalah solusinya. Jadi korang nilailah sendiri.